Warga tentera ditemui teruja dengan inisiatif subsidi petrol Budi Madani RON95 mengatakan langkah kerajaan mengutamakan rakyat menjadikan pengorbanan anggota pertahanan negara itu lebih manis. Sebagai seorang anggota ATM, saya amat berbangga dengan penghargaan ni. Kerajaan sangat-sangat beriktiraf sebab dia bagi kami dulu untuk dapat benda-benda subsidi ni. Furqan, salah seorang daripada kira-kira 300,000 anggota tentera dan polis kelompok pertama yang menikmati subsidi petrol RON95 pada harga RM1.99 seliter berbanding harga pasaran semasa RM2.05 seliter. Awal-awal sebelum dilancarkan benda ni kita nampak macam susah, tapi selepas tahu kita boleh guna pelbagai jenis aplikasi ni, tak susah pun, dia mudah aja. Ke kaunter, bagi IC, bayar dan pump. Sementara itu, Azrul Lail Amirul Shah berkata, penggunaan MyKad membolehkan kerajaan menyalurkan subsidi dengan tepat dan telus selain menghalang pihak tidak layak mengambil kesempatan. Orang yang memberi MyKad itu adalah orang itu sendiri. Ia akan menentukan minyak yang subsidi yang murah ni sampai ke rakyat itu sendiri, bukan kepada warga asing ataupun pegawai orang yang tak selayaknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana inisiatif baru ni lah. Banyak membantu dalam kalangan rakyat kita dan juga khususnya warga tentera lah. Kesemua mereka ditemui selepas perasmian Budi 95 untuk warga tentera di BH Petrol, Kem Perdana, Sungai Besi hari ini. Majlis disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Lokman Hakim Ali diiringi Ketua Pegawai Eksekutif BH Petrol Azizul Azili Ahmad serta pegawai-pegawai kanan Angkatan Tentera. BH Petrol adalah syarikat minyak di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Menerusi inisiatif Budi 95, rakyat akan menerima harga siling kelayakan bulanan RON95 sebanyak 300 liter sebulan pada harga RM1.99 seliter, sementara pemandu e-panggilan diberi pengecualian. Zain Aimah Muhammad Yusof, FMT.